Mari sekali lagi Frontside TV. Kali ini kita berada di Hellbent Launching Party. So, kita tengok apa yang berlaku dekat Hellbent Launching Party. Macam semua enjoy sini, macam semua meriah rendah kat sini kan. Okay, terus rempuk Frontside TV. Bersama saya Aziz, owner, principal Hellbent. Okay, seorang pelakon, seorang pengarah, seorang entertainer, seorang pengedit dan macam-macam ni, dan seorang skateboarder. So, macam mana terjadinya Hellbent dan principal? Macam mana terjadinya Hellbent dan principal? Hellbent dan principal ni saya dapat idea sebenarnya bila dulu saya start main balik skateboard. Sebab dulu saya main skateboard, kemudian saya berhenti lebih kurang 6 tahun jugalah. Saya dah baru, saya tak tahu nak buat apa. Saya cari trail balik, saya start main skateboard balik. Dan saya dapati pakaian-pakaian yang saya pakai je semua macam tak sesuai sangat. Jadi itu yang saya check, saya survey, tengok masa tu industri skateboard kat Malaysia ni pun tak macam sekarang ni lah. Dalam setahun ni lah agak besar juga kan. Time tu tak ada orang lagi buat benda ni. Jadi saya try lah buat benda ni dan Alhamdulillah sukses. Slow lah. Dia baru naik situ dari sana dia Alhamdulillah okey lah. Okay, and then apa future plan Hellbent sebenarnya dengan launching ni? Apa sebenarnya tujuan dan apa lepas ni akan dengan orang ada punya plan sebenarnya Hellbent dan principal? Okey, tujuan launching ni sebenarnya Hellbent ni sebenarnya dah lama dah ada, dalam kurang 2 tahun lah daripada start kat rumah dulu apa semua. Lepas tu dah start buka kedai, masuk Facebook apa semua, dan tujuan launching ni sebelum ni pun orang dah tahu Hellbent. Cuma launching ni nak orang lagi tahu Hellbent supaya Hellbent ni dapat kenal orang-orang baru dan dapat buka peluang baru lah kalau boleh. Sebab kita kalau boleh kita nak pergi international, Terutamanya kepada mereka target sebenarnya Hellbent ni. Target Hellbent ni kepada skateboarder dan juga kepada mainstream, macam bukan nak kata streetwear follower lah. Sebab skateboard ni pun asal dia pun daripada streetwear ni pun asal dia pun daripada pakaian skateboard. Jadi cara skateboarder pakai, jadi kita nak cuba influence orang biasa untuk berpakaian seperti skateboarder. Skateboarder kacak. Pakaian macam skateboarder kacak. Skateboarder dia laku lah. Ada style sendiri. Alright, ada apa kata akhir untuk ni, sambutan macam mana? Sambutan hari ini ada pembukaan. Sambutan hari ni berpuluh-puluh. Soalan berpuluh ke apa ni je? Sambutan hari ni alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey lah, ramai orang datang, ramai yang saya jemput datang, ada yang saya tak terfikir datang pun datang. Jadi saya sangat surprise, saya kagum lah, dan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang datang ni. Terima kasih untuk support diorang. Alright, itu sahaja Amin. Terima kasih Aziz. Jumpa lagi nanti masih terdekat kita jumpa. Okay, itulah penjelasan pada Aziz. Nanti kita tengok apa lagi yang berlaku sebenarnya kat Hellbent ni. Macam enjoy je tolong makan pun sedap je tengok. Barbecue atas. Wah, barbecue. Rugi lah tak ada kat sini. Alright, terus rempuk.
Muat tu, tak muat. Tak ada. Saya menang. Okay, sekian saja Pasal TV kali ni dengan helpband kru semua kat sini. So, jangan lupa next episode jumpa Pasal TV. Terus tempur.